Bagi mereka yang tidak tahu apakah itu stateless, stateless itu adalah individu yang lahir di Malaysia tetapi tidak dapat memenuhi syarat-syarat Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapat kewarganegaraan. Bermaksud mereka bukan warga negara. Dahlah mereka bukan warga negara, mereka juga tidak boleh dikategorikan sebagai warga asing kerana di dalam rekod kedutaan asing seperti Filipina, Indonesia, Cambodia, Vietnam, rekod ibu dan bapa mereka tidak ada kerana mereka merupakan anak cucu kepada pelarian tahun 1970-an. Situasi di Sabah pada tahun 1970-an, Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Immigration telah mengeluarkan hampir 140,000 dokumen yang dipanggil IMM-13 kepada pelarian di selatan Filipina. Jadi untuk kita panggil mereka ni sebagai pendatang ataupun pelarian tanpa izin itu tak benar. Perkataan yang tepat dipanggil kepada mereka adalah pelarian dengan izin. Sebab itu mereka diberikan dokumen IM-13. Bayangkanlah pada tahun 70-an jumlahnya 140,000. Anak cucu mereka sekarang ni sudah jadi berapa? Anggaran kami secara tidak rasmi, jumlah masyarakat stateless di Sabah hampir jutaan orang. Ini bukan masalah terpencil. Kita tak bercakap mengenai tajuk 5-6 orang ni. Kita bercakap mengenai tajuk jutaan orang. Bayangkan jutaan orang ni yang berada di Sabah tidak boleh diusir. Saya sendiri telah menguruskan lebih kurang 1,000 kes di mana terdapat masyarakat stateless di Sabah yang ditangkap tapi tak boleh dihantar ke Filipina. Mengapa? Kerana tidak ada rekod. Jadi mereka dibebaskan balik di Sabah kerana mereka ini tidak boleh dipanggil pendatang tanpa izin kerana mereka lahir di sini. Mereka adalah generasi yang keempat, yang kelima yang tidak boleh diusir. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita tak boleh usir dia kerana tidak ada negara penerima. Mungkin ada yang cuba nak menyamakan di antara Rohingya dengan ini kes yang berbeza. Pelarian daripada selatan Filipina ini diberikan dokumen untuk masuk ke Malaysia dan nama dokumen itu dipanggil IM-13. Dan anak cucu kepada pelarian ini dibiarkan tidak berdokumen dan tidak dikeluarkan lagi dokumen. Apa yang mementingkan kita sekarang ni? Lambakan mereka ni terlalu ramai. Jadi mereka ini boleh merisikokan keselamatan